So ini antara sebab kenapa saya suka pakai yang shaver yang elektrik ni. Sebab apa? Sebelum ni saya pakai yang pencukur biasa tu. Yang ada pisau tu kan. Cukur biasa tu. So dia menyebabkan ni, saya punya dagu ni dia sentiasa, bukanlah dia sentiasa, dia macam tergarik sikit, dia luka sebab saya punya lalat ni dia jenis timbul. Tu masalah dia. So nanti bila saya cukur terkena, lepas tu luka kan, dia macam tak best lah. So bila saya pakai yang ni kan, dia punya permukaan ni dia orang kata apa, tak tajam. Dia tak tajam. So nampak dia tak tajam. Kita pegang macam mana pun, tonyon macam mana pun, dia tak tajam. So dia best lah. Lepas tu dia ada 3 pula tu. So bila 3 ni kita boleh pakai ni sikit, ni sikit, yang ni untuk bawah. So dia macam-macam angle lah. Kita banyak angle lah kita boleh gunakan ni. So korang, kalau korang orang kata apa nak gunakan untuk shaver, nak potong ni bulu-bulu janggut yang panjang ni, bulu ketiak ke, korang boleh dapatkan shaver 3 bulat ni dekat beg kuning tu.